Assalamualaikum. Hari ini final day Rumah Haji Arman Meru Perdana. Datang buat kerja pagi ni dengan harapan hari cerah sampai ke petang. Rumah Haji Arman hari ni kita sambung core and cell 2 biji. Pagar Haji Arman ni asalnya folding gate 4 panel, pagar lipat auto gate. Oleh kerana selalu ada masalah dekat roda dan rail dia, Haji Arman suruh welding terus. Maknanya daripada 4 keping pagar lipat jadikan 2 keping pagar tingkap. Itulah rupanya. Minggu lepas dah merojakan bagi lekat dua-dua pagar ni. Minggu ni kita tukar bearing dan roja-roja mengecat. Pagar rumah ni adalah security dan juga privacy bagi tuan rumah. Tapi kalau dah asyik ensel patah, roda terkeluar daripada reel, pening kepala kau mah. Tambah pula kalau jenis orang beroja. Pagi-pagi nak keluar nak cepat, tiba-tiba pagar buat hair. Mana nak ngejar punch card, nak hantar anak sekolah, nasi, lemak, kari pak tak beli lagi, perut lapar, jalan jam. Jangan buat pasal kau mah. Luar rumah pagar buat hair. Itu ya kalau kau mah perasan. Pagi-pagi kau nampak orang pakai smart-smart berdiri depan rumah, berdiri tegak, nyanyi lagu negaraku. Itu masalah pagar lah tu. Cepat-cepat kau mah bagi nombor telefon paksu kat dia ya. Masalah pagar ni bukan boleh dibiar lama. Kalau dibiar lama, mau jalan kaki tengah malam pakai kain plakat, baju tak pakai. Paksu ada jumpa seorang orang pitu dulu. Roy tanya remutan dah tu. Selesai rumah haji. Ini pagar yang buat hari tu. Ini pagar yang dah siap dicat. Inilah rupanya. Like, comment, share. Kalau ngam, kasih jatuh lu punya kepala. Project.